Macam contoh saranan KKM kita kata apa? Pinggan Malaysia atau ya. kita panggil sebagai suku separuh. Ya. Apa suku, apa separuh, apa lagi satu suku tu. Ini telah pun didedahkan kepada murid-murid kita. Tinggal lagi diamalkan ni macam mana. Ya. Kembali bersiaran dalam Cikgu Podcast yang masih lagi membincangkan tentang SEGAK dan BMI 59T Cerminan Kejekasan Murid. Cikgu Mustaqim? Okey, tadi kita dah bincangkan macam mana kutipan-kutipan data itu telah dilaksanakan masa proses SEGAK dan juga BMI. Jadi, apa tindakan yang seterusnya daripada dapatan data tersebut? Okey, sebenarnya Cikgu Hakim, Cikgu Hakim pula, Cikgu Ali dan juga Cikgu Mustaqim. Campur dua pula. Okey, berkaitan dengan data, kita tadi dah bincangkan berkaitan dengan data yang kita ambil. Okey, daripada data tu sebenarnya kita perlu membuat satu tindak susul. Jadi tindak susul ni telah pun disarankan sendiri oleh KPM kita sendiri. Okey, berdasarkan daripada buku panduan ni sendiri. Kita ada buku panduan sebenarnya untuk SEGAK dan juga untuk BMI. Jadi daripada buku ni, KPM telah pun memberi beberapa saranan lah untuk apa tindak susul ataupun yang kita panggil sebagai intervensi berkaitan dengan data yang kita perolehi. Okey, perlu diingatkan bahawa apabila kita buat data SEGAK, dalam SEGAK tu kita ingat tak tadi kita ada 5 bateri ujian. Okey, daripada kelima-lima tu sebenarnya dia akan keluar data berkaitan dengan murid tu cergas, kurang cergas, kecerdasan tinggi dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama juga kita mengambil kira single yang ataupun satu yang kita fikirkan iaitu BMI. Selaras dengan ujian untuk tahap 1 di sekolah rendah yang kita panggil BMI 59T tu. Jadi, daripada data kedua antara BMI dengan kecergasan, walaupun tahap kecergasan tu juga menjadikan satu petunjuk dan juga satu usaha yang perlu kita lihat bagaimana kita perlu menganalisis data-data itu, tapi fokus kita tadi pada peringkat awal yang kita sebutkan ialah kebimbangan KPM kita berkaitan dengan murid obesiti. Jadi nak melihat murid obesiti ni datangnya daripada data BMI. Jadi daripada data BMI itu juga jangan dilupakan juga bahawa murid yang kategori kurang berat badan ataupun kita panggil kurus tu perlu juga diambil kira. Sebab apa? Sebab risiko kepada murid yang kurus ni sebenarnya kalau kita lihat contohlah bila murid tu kurus, tulangnya tetap ada pada semua orang. Tapi saiz otot tu berbeza. Jadi bila saiz otot tu tak cukup, jadi risiko untuk kecederaan terus pada kepada tulang itu lebih mudah. Jadi contoh murid terjatuh. Jadi kalau kata macam murid yang ada otot yang agak baik, kuat, dia terjatuh, sekurang-kurangnya hanya mencederakan sedikit ototnya. Tidak memberi pada tulang. Sama juga macam apa yang bila saya tertarik jugalah bila dia cakap murid kurang cepat cedera tu. Dalam mata pelajaran PJ ni sering kali budak yang sekarang ni dia sering menghadapi patah tulang dan sebagainya. Dia main-main jatuh pun patah tulang. Malnutrisi ni kurang kalsium lah. Maksudnya pemakanan. Dia pelindungan tu. Sebab kalau kita nak kata tulang, sebenarnya kepadatan tulang ni berkaitan dengan kalsium lah. Tapi kita tak sentuh kat situ. Sekarang ni daripada data SEGAK dan BMI kita, kita lihat kepada murid-murid yang kurus dan juga obesiti dan sedikit kita akan melihat kepada berat badan berlebihan. Sebab berat badan berlebihan yang kita bimbang ni dia tergelincir ke obesiti. Kalau dia tergelincir pergi ke normal, kita okey. Itu. Jadi data itu kita akan analisis daripada sistem yang kita masukkan datanya, iaitu sistem IDMI. Daripada situ sebenarnya cikgu dah mudah dah untuk analisis. Cuma kena tarik keluar senaraikan murid-murid yang terlibat dengan obesiti itu berapa orang dan murid yang kurus tu berapa orang. Macam tadi Cikgu Ismaili kata daripada data merangka intervensi dan memang ada garis panduan dia. So apa bentuk intervensi yang berkesan untuk kawal berat badan? Kan macam kawal berat badan satu, tingkat kecergasan ni apa? Contoh-contoh intervensi yang boleh atasi benda ni dengan cara yang paling seronok sekali. Dia secara umum lah secara umum kalau kita lihat bila kita nak buat intervensi ni biasanya datang pada dua lah. Tapi yang pertamanya ialah kita nak didik murid kita ni bagaimana mengamalkan gaya hidup yang sihat. Gaya hidup ni dah ada, tapi yang sihat. Jadi untuk gaya hidup yang sihat ni, kalau gaya hidup yang sihat, apa contoh-contoh gaya hidup yang sihat? Senam.
bersenam. Murid seimbang. akan ada sentiasa aktiviti yang untuk aktifkan tubuh badan dia. Dari sudut pemakanan, tidur yang cukup, pengambilan harian, berjadual dan sebagainya. Jadi, kalau kita tengok dalam intervensi SEGAK ni, kalau kita nak buat berkaitan dengan BMI, ada dua cara terbaik. Satu sudut datang daripada amalan pemakanan, kaedah pemilihan makanan, cara ambil makanan, apa yang makan setiap kali itu. Dan satu lagi adalah aktiviti yang dia buat. Jadi kalau kita lihat kepada saranan daripada lebih kepada fizikal. Ya, fizikal. Kalau kita lihat sendiri daripada saranan KKM sendiri. KKM sendiri pun menggariskan 6 saranan untuk bagaimana untuk mencegah obesiti di kalangan kanak-kanak. Daripada 6 itu, 2-nya datang daripada gaya hidup, beraktiviti lah. Tapi 4 itu datang daripada sudut pemakanan, amalan dan juga faktor kat keluarga tu. Okey. Saya nak tanya, kalau kata dari sudut bila seseorang tu dah berlakunya berlebihan berat badan, first dia akan ada rasa nak tidur. Rasa macam malas nak bergerak. Malas lah. Rasa nak tengok-tengok TV dan duduk hanya terus makan. Jadi saya rasa mindset ni pun akan ada pada murid-murid sebenarnya. Kalau walaupun cikgu dah berikan intervensi, sebenarnya macam mana yang lebih kita patut, yang lebih sesuai nak datangkan, kita nak spark kesedaran, nak spark, nak buat seronok tu. Dia sebenarnya kalau ini dah memang tanggungjawab guru-guru lah, terutama guru pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan. Sebab ujian SEGAK di bawah tanggungjawab mereka lah. Jadi dia kena rangka satu program yang kena fikirkan, yang program yang boleh menarik minat budak dalam masa yang sama, tidak memberi beban yang berat kepada murid-murid yang dah sedia kala berat ni. Contoh lah. Contoh. Kita nak dapat satu aktiviti yang cepat, yang mengeluarkan peluh, sebab kononnya pembakaran kalori lebih banyak. Tapi kita suruh budak tu melompat. Jadi dia akan datang kesan lain kepada, terutamanya kepada sendi-sendi, terutama lutut dan sebagainya. Dan boleh mendatangkan pula kecederaan lain pula. Betul. Jadi dari segi minat dia dah kurang, tak minat lagi. Dia menyakitkan, memenatkan, dia tak nak laksanakan. Dia tak rasa seronok. Dia boleh tak kita fokus kepada aktiviti fizikal contohnya kan. Kalau contoh kita nak buat aktiviti fizikal, contoh kan, kalau kita lihat kan, cikgu ni buat aktiviti contohnya kat sekolah, tapi dia campur dengan budak normal, dengan budak yang agak besar dan budak kurus. Contohnya. Jadi kalau kita lihat tiga level budak yang ada dalam satu aktiviti tu, agak-agak yang obesiti tu sempat kejar tak? Tak kejar. Yang kurus tu sempat tak? Baru pergi dah kena tolak melayan. Jadi why not kita buat program khusus? Kalau kata macam contoh kita kata pertandingan futsal. Biarlah pertandingan futsal antara golongan itu. Yang normal ni jangan bagi main, sebab dia orang dah boleh main dah. Dah macam pembelajaran terbeza untuk kita. Sebab pengalaman saya di sekolah kan, bila kita buat, mereka ni suka sebab dia kata, cikgu sebelum ni saya tak pernah dapat peluang ni. Sebab kami hanya kejar berhenti. Tak dapat. Sebab keseronokan budak dapat ni apabila dia dapat menyelesaikan misi dia dalam permainan tu. Macam contoh apa yang saya buat, saya guna bola segar yang besar tu. Kita modified game. Kita kata, okey, jom kita main kaedah bola beracun tapi gaya macam bola baling. Jadi ramai-ramai cuba lagi lah. Memang nampak menyeronokkan lah bila kena. Sebab budak besar, kalau kena bola tu bukanlah kesan sangat pun, tapi dia berusaha lah. Kadang bola tu terlajak, dia kata, kenapa kau tak boleh kejar? Alah, kau pun sama besar tak boleh kejar. Jadi dia ada unsur-unsur keseronokan. Jadi dia membuat aktiviti tu secara tak sengaja, tanpa dia sedar, sebenarnya dia sedang keluar daripada kemampuan dia untuk terus beraktiviti. Dia satu lagi macam aktiviti yang dia buat macam tu, maksudnya di dalam dengan golongan dia tu. Dia dengan golongan, contohnya obesity. So maksudnya dia tak rasa malu. Dan dia tak rasa rendah diri. Dia tak rasa rendah diri. Dia kutuk sama kutuk, maksudnya dia betul kan. Tapi dia cabar mencabar lah tu. Keseronokan. Yang penting itu yang tarik minat mereka. Dan bila Encik Ismail beritahu pasal pertandingan tu, bila pertandingan mesti dah ada hadiah. Dorongan. Bila galakkan, bila dah ada hadiah, maksudnya itu yang menyeronokkan tu. Dia bukan macam contohlah kita lah, kalau kita dah ada berat badan ideal, cuma kita mungkin nak, orang kata nak cut kan. Ya betul. Tapi kita dia beri aktiviti yang macam contohnya macam drill, berlari ulang alik, macam tak ada pemain, macam rasa macam terpaksa buat. Jadi murid-murid ni kita kena ingat, selama mana dia murid, dia kena ada unsur keseronokan. Keseronokan, betul. Jadi itu antara matlamat PJPK. Sesuai dah tu.
Sebab PJPK mesti melahirkan ataupun menjadikan aktiviti fizikal yang menyeronokkan. Kalau tak seronok, itu yang jadi ni Cikgu Ali Kita jumpa kadang-kadang ada budak, kalau macam contohlah, kita buat dalam katalah 11 lawan 11. Okey. Obes semua, kita akan jumpa yang hujung tu akan main kemuncuk. Sebab apa? Peluang nak dapat bola tu kurang. Tapi cuba kalau kita buat 5 lawan 5, tak sempat duduk, dia akan beraktiviti. Jadi itu cara kreativiti macam mana cikgu nak fikirkan supaya penlibatan aktif. Saya pernah berbual dengan satu murid dia kata bila dia tingkatan 5 badan dia dah besar, dia cakap cikgu faktor usia cikgu, kadang-kadang faktor usia menyebabkan saya semakin membesar. Jadi saya rasa macam tak setujulah bila saya tengok Cikgu Subra ni. Saya tak percaya lah. Boleh Cik Ali tanya sebagai saya sedar. Saya pun sebenarnya agak rasa macam tercabar lah kan. Sebab tengok Cikgu Subra ni lebih busi daripada saya. Tapi nampak dia lebih fit daripada saya. Kan Cikgu Subra apa Cikgu Subra penglibatan dalam sukan ni macam mana? Okey, macam saya saya nak tambah sikit je tadi. Saya sebenarnya bila selalu pergi sekolah untuk saya sebagai pelepas kejohanan olahraga. Saya pernah jumpa satu sekolah tu, dia buat pertandingan 100 meter untuk kategori 15, kategori 14 dan umur macam 18, biasalah. Umur. Dan ada satu kategori special dia. Apa kategorinya? Kategori 100 meter untuk pelajar obes. Yang datang 100 meter semua macam bulap. Yalah, comel-comel lah. Comel-comel lah kan. Dia memang dari segi. Dan bila dia lari, seronok betul lah bila dia orang dengan di kalangan. Itu satu yang saya nampak intervensi di peringkat sekolah yang dia buat macam tu lah. Maksudnya create minda, create interest dalam aktiviti. Tapi sebenarnya Cikgu Ali, kalau ikut berkaitan dengan aktiviti fizikal kan, kita sebenarnya di peringkat negeri Johor lah. Dan kita terima kasih banyaklah kepada barisan jurulatih utama PJPK negeri Johor ni. Dalam kumpulan yang dipanggil sebagai Nadi PJPK Johor ni, kita dah sediakan, kita dah pernah buat satu modul. Bagaimana untuk mendatangkan aktiviti fizikal yang menyeronokkan. Jadi kita tarik permainan-permainan tradisional. Dijadikan sebagai satu, kita ada 2 matlamat lah. Dalam masa yang sama kita nak memperkenalkan kembali kepada anak-anak murid kita tentang permainan-permainan rakyat atau zaman kita pernah main dulu. Yang mana kita mana sempat jumpa gadget, tak sempat. Jadi kita beraktiviti. Itu antara orang kata modul yang kita pernah buat lah. Tapi kalau kita lihat sebenarnya itu adalah orang kata intervensi dari sudut aktiviti fizikal tu adalah sebahagian yang kita boleh kata dia menampung. Tapi main dia ialah tentang kawalan pemakanan. Kalau kita lihatlah, kalau kita pernah dengar orang kata macam bulan puasa adalah yang terbaik untuk kawal berat badan contohnya kan. Tapi kita kawal gula, kita kawal tepung, gluten yang banyak tu. Ada orang kata mitos jangan makan nasi dan sebagainya. Sebenarnya kalau lihat, kalau pemakanan yang tepat di waktu yang tepat, macam contoh saranan KKM kita kata apa? Pinggan Malaysia atau kita panggil sebagai suku separuh. Apa suku, apa separuh, apa lagi satu suku tu. Ini telah pun didedahkan kepada murid-murid kita. Tinggal lagi diamalkan ni macam mana. Kalau kita lihat juga program intervensi lain yang kita boleh buat kerjasama di peringkat sekolah. Kita tahu sedia maklum di peringkat kantin terutamanya. Sebenarnya kantin pun memang tak boleh jual sosis, naga dan sebagainya. Ada kawalan di situ. Jadi kalau kata cikgu tu nak buat satu program, mungkin boleh bekerjasama dengan HEM sekolah. Bagaimana golongan-golongan ni ada dapat special access ataupun saluran cepat untuk ambil makanan, tapi makanan yang terkawal untuk golongan dia. Contoh kita kata kat murid kita dalam tempoh 5 hari bersekolah, boleh tak 2 atau 3 hari kawal jangan ambil gula. Awak still makan macam biasa. Tapi gula tak ambil. Kita bermula dengan gula dulu. Bila murid dah datangkan kebiasaan, baru kita tambah kepada produk-produk proses tepung dan sebagainya. Sebut pasal gula sekarang ni, banyak produk jual yang zero gula tu. Tapi bila dititis pada air sejuk tu, dia rasa seperti gula yang sebenar. Macam stevia lah. Lebih kurang. Itu macam mana tu? Boleh tak? Itu kena tengok kepada kajian saintifik lah. Cuma berbalik kepada yang tadi kita mulakan cikgu mulakan dari sekolah tentang pemakanan tu. Setakat ini sudah dilaksanakan ke macam mana? Kita dah sarankan kepada pihak sekolah untuk buat benda tu dan kita pun dah berikan garis panduan. Sebenarnya kita pun ada sediakan kit untuk intervensi ni di peringkat negeri kita lah.
yang mana kit tu terkandung termasuk dengan surat-surat mohon kebenaran mak bapak, penjadualan dan sebagainya, semua dah ada kat situ. Dan bagaimana cikgu perlu merancang mengambil kira demografi sekolah. Kadang-kadang kita tengok juga kalau kampung tu kerap buat kenduri, asasik kenduri. Jadi orang kata habit ataupun gaya hidup di situ makan je lah kerja dia. Jadi kalau kata kampung kat situ rajin buat aktiviti macam pertandingan atau buat gotong royong, ada rewang dan sebagainya, fizikal. Jadi saya rasa sedikit sebanyak kawasan tu mampu. Jadi kalau kata di sekolah tadi tu, murid-murid ni, cikgu-cikgu ni memang dah didedahkan sebenarnya. Dan kita sarankan murid-murid kita ni ada buku log. Kalau ikut dalam buku panduan ni pun, kita sarankan murid-muridnya buat buku log. Kalau ikut dalam saranan yang diberikan oleh dia ada buku log dia. Boleh tengoklah. Jadi buku log tu setiap murid, contohlah 2 minggu sekali dia akan diambil tinggi dan berat. Ya, macam itulah. Itu antara saranan-saranan lah. Itu antara intervensi. Tapi saya tak pastilah, kalau mungkin lebih menarik dekat Batu Pahat bagaimana kaedah intervensi dibuat di sana. Ada intervensi yang boleh dikongsi, yang dibuat. Dia sebenarnya kalau dari segi pemakanan tu, dia kalau daerah Batu Pahat lah, bukan saya nak apa. Tapi bila pelaksanaan SEGA dan sebagainya, kita di Batu Pahat ada sekolah showcase. Sekolah showcase yang di mana SEGA kita letak satu sekolah, kita bagi peluang pada satu sekolah, dia menjadi sekolah showcase. BMI dan juga sekolah rendah dan juga SEGA sekolah rendah. Maksudnya ada 3 sekolah showcase lah. Dan setiap sekolah showcase ni dia akan melaksanakan dari intervensi di mana mereka akan buat perkongsian amalan baik. Sewaktu ada mesyuarat dan sebagainya lah. Itu kalau Batu Pahat dia maksudnya semua daerah sama. Dia aktivitinya yang penting dia kena menarik minat dan juga perlu kebenaran daripada ibu bapa dan sebagainya. Itu yang boleh share. So maksudnya untuk buat intervensi ni dia ada konteks berbeza di tempat yang berbeza, sekolah bandar lain, sekolah luar bandar lain. So macam mana nak sesuaikan supaya at the end of the day matlamat untuk kita atasi obesiti dan berlebihan berat badan ni tercapai. Macam mana nak apa kata bahasa layman dia adjust lah. Macam mana nak sesuaikan tu? Dia sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya bila kita ada program, contoh macam ni, kalau kita lihat kenapa ujian SEGA dan BMI pertama dalam tempoh bulan, kalau sebelum ni bulan Mac dan bulan Ogos. Sekarang ni dah dikebelakangkan sedikit. Tapi kena lihat tengah-tengahnya ada gap lebih kurang 2 hingga 3 bulan. Okey, sebenarnya intervensi yang sangat digalakkan oleh KPN dibuat ialah selepas penggal pertama tu. Yang pertama tu kan? Dalam tempoh 3 bulan tu. 3 bulan ke 2 bulan. Jadi, guru perlu merancang seawal data sekolah telah dikunci masuk dan boleh melihat analisisnya. Untuk data yang kali pertama? Data kali pertama. Itu sebagai senang kita kayu pengukur pertama dia lah. Lepas tu, daripada situ, kawalan tu. Bagaimana kita buat program merancang mengikut orang kata banyak faktor kena ambil. Kita kena ambil faktor demografi, tahap keupayaan murid, lepas tu kena lihat juga dengan apa sumber motivasi murid. Sebab murid pun nak kena ada sumber motivasi dia. Apa contoh sumber motivasi dia? Macam contoh kita kata mana-mana murid yang dapat menurunkan berat badan sekian-sekian, bukan berat badan lah, mampu membawa berat badan berlebihan ataupun obesiti ke normal dan jumlah perbezaan tu besar, kita bagi hadiah smartwatch. Contoh smartwatch. Best. Itu apa budak rasa? Mestilah. Dia akan rasa macam nak juga. Nak dapat. Tak kisahlah smartwatch berapa ringgit pun. Tapi namanya smartwatch. Dia ganjaran dan galakan tu. Jadi kita tunjukkan contoh dalam tempoh 3 bulan tu. Contoh 3 bulan tu, kita kata macam okey, bulan pertama siapa yang dapat menurun terbaik, kita bagi hadiah. So dia akan sentiasa ada usaha lah. Ada usaha. Itu bulan kedua pula siapa? Bulan ketiga pula siapa? Last kita ambil keseluruhan. Siapa paling konsisten dan siapa paling banyak. Macam contoh bila sebut ganjaran ni lah. Saya baru dipahamkan di PPD di PPD Manjung dia buat pertandingan antara staff dia tau. Untuk siapa dapat turunkan berat badan terbesar dan siapa yang dapat dia bagi hadiah umrah. Kita tak bagilah sampai tak macam tu kan. Tapi kita boleh macam contoh kita cakap dengan budak kita, okey, siapa yang dapat ni kita akan bawa special pergi stadium JDT contoh. Ya, betul.
Mungkin semangatnya itulah motivasinya. Jadi bagaimana kita nak dapat ketekalan ataupun orang kata konsistensi benda tu dari sudut pemantauan yang saya kata sebut tadi, buku log tu. Macam contoh 2 minggu sekali kita ambil. Kita lihat program, kita tunjuk kat budak, awak ni mula-mula cantik, tiba-tiba naik balik. Macam mana ni? Okey, faham. Sebab saya pernah dengar kadang-kadang bila kita bercerita tentang kesihatan, ada orang tanya apa senaman yang terbaik. Jawapan yang paling mudah, senaman yang terbaik ialah senaman yang konsisten. Dia tak kisah apa saja senaman, yang penting tekal. Kataan itu tekal. Okey, alright. Walaupun hanya berjalan. Ya, betul. Berjalan sebenarnya lebih baik. Itu bila berkaitan dengan senaman tadi saya tertarik betul. Sebab contohnya lah macam saya sendiri lah kan, senaman macam faktor usia tadi kan. Bila senaman itu kan, senaman kita yang kita buat ni sebenarnya dia kena konsisten. Macam senaman biasa kita boleh buat. Macam lifestyle saya ni, kalau sekarang ni untuk meningkatkan minat saya ni, saya nak motivasikan diri saya. Kalau dilihat ada banyak macam-macam warna gelang kan di sini. Saya nampak tu. Itulah saya pun macam nak tanya tu apa benda. Gelang ni bukan gelang sakti ke apa dia sebenarnya. Mungkin Cikgu Subra boleh angkat sikit. Cuba cerita sikit. Ada 3 gelang saya nampak ni. Ada 3 gelang. Okey, alright. Yang warna kuning lagi lah. Okey, yang kuning tu? Yang kuning ni road race lah, saya masuk masa NUTP run dekat Melaka. Okey. Yang warna putih ni saya memang minat. Yang ini kita panggil Spartan Race. Ini macam sumber motivasi lah ni. Ya, Spartan ni dia Spartan ni kalau kita lihat, kalau search Spartan ni adalah satu army masa zaman dulu, dia akan fight kan. So Spartan Race ni saya masuk ni. Dan satu lagi gelang yang ini. Okey. Ini agak-agak berapa lama saya pakai ni, boleh nampak macam lebih daripada 5 tahun dah tu. 20 tahun. Okey. Gelang ni tak putus. Ni getah biasa. Alright. Ini hasil saya masa lari road race di Johor Bahru lah. Di international run. Masa tu saya dapatlah kategori saya kategori veteran. Saya dapat nombor pertama. Yang kategori open pula Kenya yang nombor 1. Dan bila masuk keluar surat khabar, bagus juga ni kan kita, sebab tu rasanya dia lama ni. Sebab itu Cikgu Subra pakai lama sebagai sumber motivasi. Bila saya rasa macam down, bila mak tengok ni, bilalah saya nak jadi macam dulu kan. So itu faktor usia dan aktiviti senaman ni yang berterusan. Saya berjogging, saya berenang, saya berbasikal. Kalau saya rasa boring, saya pergi jogging. Kalau rasa nak pergi basikal. Dan saya masuk banyak acara macam triathlon dan sebagainya. Triathlon yang berenang, basikal dan lari sebagainya. Sampai usia sekarang pun saya masuk juga. Dan untuk saya sarankanlah, kalau siapa rasa nak motivasikan diri, register one event. Tak apa, register. Apa-apa larian, daftarlah larian kan. Daftar, dah daftar RM100, alamak rugi kalau. Ya, betul. Dia langkah pertama tu sebenarnya. Ya, betul. Bermula dengan langkah pertama. Bila ada langkah pertama, langkah kedua nak tak nak kena ikut juga. Kena juga. Dan itu kita rasa stres. Bila kita rasa stres ni kan, stres ni yang akan stres ini memotivasikan kita tau. Sebenarnya saya suka perkataan stres. You must have stress. Bila you tak ada stres, you tak ada motivasi. Itu sebagai memandu kita sebenarnya. So bila kita lihat kepada Cikgu Subra dah mengamalkan yang berterusan, kita patah balik kepada intervensi tadi pun, kita harapkan intervensi itu dilaksanakan secara konsisten, secara tekal. Apa harapan ataupun dalam jangka masa yang panjang, apa yang impian kita nak tengok pada kesihatan murid-murid kat Malaysia ni? Sebenarnya kalau kita lihat kepada sudut jangka masa panjang lah. Kalau kita lihat sebenarnya ujian SEGAK ni setelah bermula daripada awal lagi dah sebelum ni. Sebelum tu bermula dengan UDTA, UKFM, kemudian datang dengan SEGAK bermula daripada 2008-2009, kemudian diperbarui semula pada 2016 sehinggalah sekarang. Baik, sebenarnya kita nak supaya murid-murid kita ni kita dapat kenal pasti kategori ni, dan supaya kita dapat kawal, supaya kita dapat melahirkan generasi yang sesuai dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan minta apa? Murid yang seimbang. Betul. Yang pertama disebut dari sudut jasmani. Jadi di situ boleh kita katakan bahawa sesuai dengan Cikgu Subra disebut awal tadi kan, badan cergas, otak cerdas. Jadi harapan kita
kepada cikgu-cikgu yang ada di sekolah, laksanakanlah intervensi. Sebab tujuannya kita nak supaya murid itu kita dapat bantu dan dapat bimbing supaya murid dapat mengaplikasikan apa yang dipelajar dalam pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan sehingga kehidupan seharian. Sehingga kehidupan sebenar. The long, apa maksudnya itu adalah pendidikan seumur hidup. Kita nak jadikan dia habit gaya hidup lah. Lifestyle. Jadi supaya dengan itu ranking nombor 2 ASEAN tadi tu Dapatlah. bolehlah kita bagi kat orang lain. Okey. Macam tu. So kita lihat harapan dia. Okey, kita bagi masa 1 minit. Kata-kata yang terakhir, pesanan nasihat Cikgu Subra. Okey. Kalau dari segi aktiviti fizikal saya dah beritahu. Cuma dari segi pemakanan ni, gaya hidup yang kita boleh buat ni, amalan yang kita boleh buat ni, amalkan minum air yang secukupnya. Okey. Pagi minum air masak at least 1 liter. Alright. 1 liter. 1 liter. Alright. Before sarapan ke apa. Before that, if you nak, kita boleh buat senaman sikit, yoga dan sebagainya. Sebelum tidur, 1 glass of warm water. Itu amalan minum air dan sebagainya. Itu memang ada dalam pemakanan kita ni sebenarnya. Dan kita kena beritahu pada pelajar-pelajar, amalkan gaya hidup macam ini. Minum air. Pelajar-pelajar sekarang ni kita kurang minum air. Air masak dan sebagainya. Air masak, bukan air bergula. Okey, alright. Okey, itu daripada saya. Okey. Cikgu Subra, daripada pesanan daripada Cikgu Ismadi. Okey, saya ada sedikit. Biasanya saya selalu sampaikan pesanan pada murid saya lah. Saya kata dengan murid-murid saya, hati-hati dengan makanan yang berwarna-warni. Terutama yang proses. Sebab makanan proses yang berwarna-warni biasanya saya anggap dia racun. Sebab dia akan merosakkan kita secara perlahan-lahan. Kemudian satu, makanan berwarna-warni lah. Lagi satu, saya kata kat murid-murid saya, sebenarnya makanan yang sedap ni makanan yang berbahaya. Sebab makanan yang sedap ni makanan yang banyak, macam contoh burger. Siapa kata tak sedap? Kan? Macam-macam ada kat situ. Betul tak? Betul. Contohlah kan. So kita makan air yang bubble-bubble macam-macam tu kan. Kita rasa sedap, tapi bahaya. Bahaya, betul. Dia macam makanan berwarna ni, dalam 10 saat dah habis ni. Makanan berwarna ni, dia makanan, tapi buah-buahan berwarna ni itu bagus. Itu bagus. Pelbagai warna buah-buahan tu. Dia setiap warna ni membawa dia punya vitamin yang berbeza. Jadi untuk orang kata apa? Ada 6 sebab lah untuk orang kata benda tu menjadi kita punya rancangan intervensi tu berjaya. Pertama, kita mesti ada ilmu yang betul lah. Kemudian kita kena ada seseorang yang guide kita. Kemudian kita kena tahu apa yang kita makan. Budak kena tahu apa makan. Yang dia makan tu dia kena tahu. Kemudian makan waktu bila? Ada masa-masanya. Kemudian orang kata kena ada sedia support daripada mak bapak terutamanya, daripada cikgu, rakan-rakan sekeliling dan seterusnya. Perlu ada motivasi lah. Cuma masalah yang selalu kita lihat, peringkat pertama dia cakap nak kurus. Usaha pertama, aku nak kurus. Kemudian pergi pada hari kedua, pasti kurus ni, pasti kurus. Pergi lagi buat lah. Dah mulalah, dah tak ada semangat akan kurus. Dah orang kata dah nak jatuh dah. Lala terkelepek je lah. Akhirnya, I give up. Esok je lah buat. Jadi itu kita selalu dengar tu. Motivasi yang penting. Esok je lah daya. Okey. Begitulah tadi, banyak kita dah kupaskan tentang kesihatan, tentang SEGAK dan BMI 59T, cerminan kecergasan murid. Saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Subramaniam dari PPD Batu Pahat, SISC PPD Batu Pahat, dan juga Cikgu Ismahadi dari SISC Sains Sosial PPD Tangkak. Terima kasih kepada Cikgu Mustaqim. Terima kasih banyak juga. Banyak dapat info hari ni. Pada Cikgu Ali. Okay. So, rasa bersemangat. Rasa bersemangat untuk kurus. Yang penting kekalkan kesihatan. Tapi saya sukalah tadi. Maksudnya lepas ni ada larian, saya kena bayar jugalah. Bayar. Tak pergi betul. Saya pun terfikir juga betul. Kalau kita tak pergi, kita dah bayar 100 ke halat juga tak pergi. Ya, betul. Walaupun jalan kaki. Okay. Kita register dulu, menyesal boleh kemudian. Okey. So itu saja dalam Cikgu Podcast kita pada kali ini. Terima kasih diucapkan kepada panel, kepada Cikgu Mustaqim. Kita jumpa dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jumpa lagi.